Walaupun kita baru menang je dengan Wolf hari tu 4-1, tapi jangan confident sangat. Sebab baru-baru ni kita tengok mereka lawan dengan Liverpool, lain macam mereka main. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat preview untuk game Manchester United lawan dengan pasukan Wolverhampton. Hari tu kita dah lawan dengan mereka dekat Molineux Stadium dan kali ni kita akan lawan dekat Old Trafford. Dan Alhamdulillah baru-baru ni kita dah pecahkan dapun badi. Kita dah tak menang sejak bulan 10 kat Old Trafford dan akhirnya kita berjaya kalahkan Newcastle. So aku harapkan kita teruskan momentum ni dengan cuba beat pasukan Wolverhampton yang masih lagi tak menang-menang dalam EPL pada musim ni. So kita tengok performance masa dua-dua tim dulu macam mana. Untuk Manchester United, performance masa kita dalam 5 game terakhir, kita berjaya menang 2 kali, kita seri 2 kali dan kita kalah sekali. 2 kali kita menang tu adalah kita menang dengan pasukan Wolverhampton, lepas tu kita menang dengan pasukan Newcastle baru-baru ni, dan kita seri tu seri dengan pasukan Bournemouth 4 sama dan juga seri dengan pasukan West Ham 1 sama. Lepas tu kita kalah game sebelum ni iaitu lawan dengan pasukan Aston Villa 2-1. Untuk pasukan Wolverhampton pula, prestasi semasa depa memang tak cantik lah. Depa dalam last 5 game semua depa kalah. Tapi bagi aku depa ada slightly improvement sikit, walaupun tak adalah besar, tapi bagi aku improvement tu pun patut diperhatikan, yang mana depa dah berjaya skor 3 gol dalam 5 game terakhir depa. Depa even skor lawan dengan Liverpool tau. Lepas tu depa skor lawan dengan Arsenal dan skor lawan dengan kita. So walaupun main dekat home, kita jangan confident sangat, sebab kalau kita ingat Arsenal dekat Emirates pun struggle dengan depa, Liverpool dekat Anfield pun struggle dengan Wolves. Kita tengok rekod head to head antara Manchester United dengan pasukan Wolverhampton dalam 5 game terakhir. Dalam last 5 game kita lawan dengan pasukan Wolverhampton, kita berjaya menang 3 kali tapi kita kalah 2 kali. Dan kita tengok in detail sikit, rekod 5 game last kita lawan dengan pasukan Wolverhampton dekat Old Trafford. 20 April lepas kita baru je kalah 1-0 dengan depa, masa tu hampa ingat ada gol free kick Sarabia. Lepas tu Ogos 2023, masa ni kita menang 1-0, gol daripada Rafael Varane. Lepas tu Mei 2023 kita menang 2-0, gol daripada Anthony Martial dan juga Garnacho. Lepas tu Januari 2022, masa ni kita kalah 1-0, gol daripada Joe Moutinho. Lepas tu Disember 2020 kita menang 1-0, gol daripada Marcus Rashford. Yang mana dalam last 5 game kita berjaya menang 3 kali, kita kalah 2 kali. Tapi yang paling kita kena ingat, last home game kita lawan dengan Wolves, kita kalah. So kita harapkan kita boleh menang balik lah dalam game ni. Ada beberapa pemain tumpuan, 3 pemain tumpuan yang bagi aku pemain yang patut diperhatikan lah daripada pasukan Wolves. Yang pertama adalah Matheus Mane. Dan ni baru buat debut tau lawan dengan Liverpool dan memang padu gila mat. Bila tengok dia main dalam game ni, aku nampak macam Kunia masa dekat pasukan Wolves. Memang kalau tengok daripada segi statistik, dia banyak lost duel masa lawan dengan Liverpool. Tapi dia antara pemain yang mencuba, yang bagi sinar baru untuk pasukan Wolves. Kalau tak jaga dia, kalau tak pakai seorang ataupun 2 orang untuk jaga dia, mungkin dia akan bagi masalah dekat kita. Yang kedua adalah striker depa, Tolo Arokodare, yang baru je skor hari tu lawan dengan pasukan Arsenal, dan aku tengok performance dia lawan dengan pasukan Liverpool, memang dia ni nampak tak selalu pegang bola sebab mereka akan main pakai bas, mereka main long ball, tapi hang tak boleh bagi peluang dan juga ruang dekat dia. Memang bahaya. Lepas tu pemain yang ketiga, aku letakkan combo 2 pemain ni, iaitu Joe Gomez dan juga Andre. Kalau hang tengok game Liverpool baru-baru ni yang mana dalam game tu Liverpool menang, tapi second half Wolverhampton conquer tau. Punca pasukan Wolverhampton boleh conquer dalam game tu adalah disebabkan gandingan 2 play ni, Andre dengan Joe Gomez. So memang kena hati-hati, kena jaga 2 play ni. Dan kita tengok availability pula, siapa yang boleh main, siapa yang tak boleh main. Untuk Manchester United, pemain yang tak boleh main macam biasalah, pemain yang main dekat AFCON, 3 play kita iaitu Ahmad, Ombomo dan juga Mazraoui. 2 pemain pertahanan kita iaitu Matthijs de Ligt dan juga Harry Maguire. Dengar cerita mereka 2 ni on the way nak balik dah. Lepas tu 2 lagi pemain midfield kita, Captain Bruno Fernandes mungkin pertengahan Januari baru balik. Lepas tu Kobe Mainoo, game ni pun dia tak boleh main, tapi dia pun dijangka akan main awal lagi daripada Bruno. Untuk pasukan Wolverhampton, mereka pun ada juga beberapa player yang tak boleh main. Yang pertama adalah Akbadu ni dia pergi ke AFCON. Lepas tu ada pemain macam Totti Gomez dan juga Bellegarde yang injured hamstring, Monetsi injured betih, dan Rodrigo Gomez pun injured juga. So mereka pun agak tempang dalam game ni, dan ni adalah prediction line up aku. So kita gunakan formation yang Amorim baru tukar hari tu, iaitu 4-2-3-1. Akhirnya kita gunakan back 4 game lepas. Dan game ni aku expect Amorim akan gunakan formation 4 pertahanan juga. So dekat goalkeeper tak ada lain lah, mestilah Saint Lemon akan start dalam game ni. 2 centre back kita, aku harapkan Amorim mainkan Eden Heaven, solid performance daripada dia, dan juga Lisa
Lisandro Martinez. Dua fullback kita, right back aku harapkan Amorim mainkan Diogo Dalot dan juga kiri mainkan Luke Shaw. Dua midfielder kat tengah, kemungkinan Amorim akan kekalkan pilihan macam hari tu, mainkan Ugarte dan juga Casemiro. Aku rasa Ugarte deserve main dalam game ni sebabkan hari tu dia tunjuk performance yang baik. Dan attacking midfield aku letak Mason Mount. Right wing kita letak macam Amorim letakkan hari tu, iaitu Patrick Dorgu. Dan left wing pakai Matheus Cunha. Dan striker kita adalah Benjamin Sesko. So ni lah line up pilihan aku daripada goalkeeper sampai ke striker. Apa setuju ke tidak, apa boleh komen dekat bawah, ok? Mula-mula aku nakkan Zirkzee main, tapi itulah bila tengok performance Zirkzee hari tu sakit hati lah. Baik kuasa bagi Ugarte main dalam game ni. So score prediction untuk aku harapkan kita dapatkan another clean sheet, another win. So aku letakkan score prediction aku adalah 2-0. Hampa boleh komen skor prediction hampa rasa kita boleh menang ke tidak dalam game ni. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.